bagi yang mempunyai sumpah dalam dan dia telah didatangkan yang memiliki kecintaan. Ia telah menghina kepada alangkah baiknya kalau aku. So kita tahu dunia sekarang dah tak seperti dulu lagi. Dia berlaku semenjak Trump mengambil alih kekuasaan dunia kan, kekuasaan Amerika. So bermula dengan tarif. Dia kenakan tarif negara, setiap negara berapa persen semua kan. Kita terpaksa lah buat negosiasi, perbincangan dan sebagainya. Kemudian dalam masa yang sama Israel menyerang Gaza kan. Dia ratakan Gaza. Ramai yang terkorban. Dan yang terbaru sekali ni, pada Ramadan baru ni, Israel menyerang Iran, Lebanon kan. Dalam masa yang sama, mereka terus meratakan Gaza. Itu strategi mereka lah. Strategi mereka untuk mengalihkan perhatian dunia kepada isu-isu yang lain. Dalam masa yang sama, dia masih lagi bekerja untuk mendapatkan Gaza tu, untuk dapatkan Gaza. Dan mereka nak pindahkan penduduk-penduduk Gaza tu, tapi penduduk-penduduk Gaza tak mau berpindah dan tidak ada negara yang nak menerima mereka. Tak ada negara yang nak menerima mereka. Bukan sebab mereka tak nak terima sebagai kemanusiaan, tetapi sebab Gaza itu adalah negara mereka, negara Palestin kan. Negara Palestin. Jadi itulah tanah dia, tanah tumpah darah dia. Dan minggu lepas berlaku gencatan senjata. Tapi selepas perbincangan, masing-masing tak bersetuju lah. Tak ada kata muktamad lah. Tak ada kata muktamad. Jadi peperangan terus berlaku. Kita tahu Selat Hormuz tu dikuasai oleh Iran. Selat Hormuz dikuasai oleh Iran. Jadi Amerika nak menyekat, tetapi tidak dapat sokongan daripada banyak negara-negara Eropah kan. Kalau ikut bacaan mengatakan bahawa kapal-kapal perang Amerika tu telah dihalau oleh kapal-kapal perang Iran kan. So kita tak tahulah sejauh mana kebenarannya. Tapi yang pasti kita jangkakan bahawa minggu ni akan berlaku lagi kenaikan harga minyak.
Diesel kan, around 95, around 97, around 90 kalau ada sebahagian negara menggunakan around 90. So harga minyak ni akan naik. Dan dia akan memberi impak kepada dunia. Impak pada dunia. Terutama bila dengan harga diesel kan. Harga diesel ni adalah bahan bakar yang digunakan untuk menghantar barang-barang, segala barangan di dunia ni lah. Melalui kapal, lori dan sebagainya kan. Jadi kita jangkakan bahawa harga barang pun akan bagi impak lah. Akan berlaku kenaikan harga barang. Bila berlaku kenaikan harga barang ni, dia akan memberi kesan kepada pembeli dan juga peniaga. Peniaga kan. Pembeli-pembeli mempunyai wang yang sebanyak itulah. Contoh kalau dia bekerja kan, dia dapat gaji, itulah duit dia. 2,000 ke, 3,000 ke, 4,000 bergantung lah. Bagi peniaga pula, untuk dia mendapat pulangan yang sesuai, maka dia kena naikkan harga. Sebab apa? Sebab barang yang dia terima tu pun dah mahal kan. Jadi dia kena naikkan harga tu. Jadi pembeli pula, dengan jumlah duit yang sama, dia dapat membeli barang yang lebih sedikit. Itu kita cerita pas raw material. Bagaimana pula dengan contohnya restoran kan, kedai makan lah dan sebagainya. Pastilah mereka pun kena naikkan harga. Jadi pengguna ni dia ada choice. Sama ada dia nak membeli di kedai. So sekarang ramai orang beli masih sebab dia tak rasa lagi kenaikan harga tu kan. Ataupun dia membeli barang mentah dan masak kat rumah. Dia ada pilihan lah. Jadi dalam masa yang ke depan ni, kita jangkakan akan ada lah kedai-kedai, terutama bagi kedai-kedai yang baru buka ni kan, yang terpaksa ditutup kan. Sebab mereka tak dapat nak menampung kenaikan harga tersebut kan. Dan pembeli pun lebih memilih untuk masak sendiri, buat bekal dan sebagainya. Itu situasi yang bakal berlaku lah. Dan kita akan tengok banyak kedai-kedai, bukan saja kedai makan, banyak kedai-kedai contoh kalau di mall-mall kan, pakaian, kasut dan sebagainya, yang akan ditutup. Sebab apa? Dia bukan keperluan lagi tu. Barang-barang ni bukan keperluan kan. Dia lebih kepada kehendak. Jadi kehendak. Jadi dalam situasi ekonomi sekarang, politik sekarang, peperangan sekarang, memang kita kena sacrifice lah. Kena korbankan keperluan-keperluan yang mewah tu, untuk kita hold dulu lah. Sebab apa? Contoh kalau kita ada kasut kan, so kita pakai dulu kasut yang kita dah ada sekarang. Tak perlu nak beli kasut baru kan. Kita ada pakaian, so kita gunalah pakaian yang kita ada sekarang.
So kita tak perlu nak beli pakaian baru kan. Jadi macam mana pula pengusaha-pengusaha tersebut? Tak boleh nak buat apa lah. So kalau mereka, contoh kalau dalam surah Yunus kan, Yusuf, surah Yusuf kan, 7 tahun yang okey, 7 tahun tak okey. Jadi masa okey tu dia boleh menyimpan. Kalau usahawan-usaha ni 7 tahun tu dia menyimpan, maka 7 tahun masa zaman kering macam sekarang ni, so dia boleh bertahan lah. Tapi kalau contoh kita gunakan duit kita tu untuk besarkan bisnes kita lah, untuk sebagainya apa semua kan, tiba-tiba jadi macam ni, memang problem lah. Memang problem kan. So bagaimana pula contoh pengusaha-pengusaha kontraktor yang nak buat rumah, nak buat bangunan tinggi apa semua kan. Kalau memang dah bajet tu memang dah ada, boleh teruskan lah. Tapi kalau bajet tu cukup-cukup je, kalau belum mula, jangan mula lah kan. Jangan mula lah. Kalau dah separuh jalan tu, teruskan lah, bagi siap kan. Itulah situasi dia sekarang. Situasi keadaan ekonomi dunia sekarang. Memang sangat-sangat mencengkam lah. So kalau mungkin kita tak merasakan lagi, so kena rajin-rajin turun padang kan. Tengok apa yang berlaku di Padang, tengok apa yang berlaku kat kedai Aceh ke, dekat pasar raya ke apa semua. Tengok bagaimana pattern orang membeli tu, pattern orang membeli kan. So dia dah membeli barang-barang yang hanya diperlukan saja. Yang tak perlu tak beli lah. Jadi kita ni sebagai pengguna, kita ada dua pilihan. So pertama, kekal sedia ada, kekal seperti sedia ada sekarang ni, dan kita ikat perut lah. Kalau sebelum ni contoh kita makan sehari 5 kali, makan pagi, minum pukul 10.30, makan tengah hari, minum petang, makan malam. So sumber kewangan kita sama. Malahan ada syarikat-syarikat yang dah potong lah, allow semua dia potong, tinggal basic salary je. Itu lagi parah lah. So sumber kewangan kita sebanyak tu untuk menampung kenaikan harga. Jadi kita perlu bijak memilih apa yang kita nak beli kan? Bijak untuk memilih. Jadi kalau dalam yang paling penting adalah barang makan lah. So barang makan kan. So that instead of kita makan sehari 5 kali, so kita dah dapat jumlah yang lebih sedikit kan. Dengan kewangan yang kita ada tu, jumlah yang kita beli tu dapat sedikit, maka kita kena potong. Potong makan, minum pagi dan minum petang. Kan. Buat masa sekarang lah. Masa akan datang kita kena analyse lah. Mungkin kita makan, instead of makan sehari 3 kali, kita makan sehari 2 kali kan. Itu yang berlaku. Itu pilihan pertama. Pilihan pertama, kita kekal dengan kehidupan kita. Kita santai, tengok TV ke apa semua kan. Kita santai, berjoging. So gaji yang kita dapat tu, kita boleh membeli barang, tapi dengan barang yang lebih sikit jumlah dia. Itu dia keadaan dia. Jadi kalau ikut sekarang ni, ramai lah kan. Ramai yang memilih untuk steady je lah, tak buat apa-apa kan. Belanja je apa yang ada kan. Melainkan memang ada yang
Mereka terpaksa berhenti kerja, diberhentikan kerja, sumber pendapatan dia terputus. Itu lain cerita kan. tempat tidur kami dan jejak-jejak mereka. So pilihan yang kedua, kita kena sacrifice. Bekerja ekstra masa. So kita dah ada pekerjaan satu, so kita cari pekerjaan yang kedua pada waktu-waktu lapang kita. Tentu kalau kita selalu berjoging petang, so buat masa sekarang mungkin peringkat awal tu kita boleh potong lah. 1 jam, setengah jam je. Setengah jam lagi kita guna untuk kita menghasilkan pendapatan kedua. So masa kita scroll TikTok lah, video TikTok lah, YouTube dan sebagainya, kita gunakan masa tu untuk kita menjana pendapatan. Bagi untuk cover kenaikan harga. Ini bukan nak kaya raya ni, kan? Kita nak cover kenaikan harga. Harga ikan dah naik, harga sotong dah naik, harga ketam dah naik, harga ayam dah naik. Barang tu semua ada, bukan tak ada, ada. Cuma harganya tu, harga dia tu dah naik kan. Mereka telah berkeras hati. Dia Harga soya, harga tempe, semua dah naik lah. Semua dah naik. Mungkin sebab kita tak pergi membeli, kita tak terasa kan. So kepada ibu-ibu yang pergi membeli ke pasar tu, dia tahu dah, dia rasa lah kenaikan harga tersebut kan. Jadi untuk cover kenaikan harga tu, kita kena jana pendapatan. Jana pendapatan kan. So dalam situasi begini, kita tak boleh menyerahkan pada orang lain. Tak boleh menyerahkan pada orang lain untuk menjana pendapatan untuk kita. Ada orang janji, contoh kalau tuan-tuan letak sekian, nanti boleh dapat sekian-sekian, dia akan buat begitu, buat begini, buat itu. Zaman sekarang bukan tu zaman dia. Kita ni yang kena berusaha sendiri untuk menjana second income tu. Sebab kalau berlaku apa-apa, kita lah. Kita kan. Dan of course lah, kita nak mencari bisnes-bisnes yang modalnya itu sederhana, bukan modal yang terlalu banyak kan. Yang sederhana dan ada bimbingan, untuk kita melakukan. Bukan kita buat seorang-seorang lah, bukan kita buat seorang-seorang kan. Kita ada bimbingan, ada orang yang bimbing kita bagaimana cara kita nak buat dan sebagainya. Itu yang paling penting lah. Dan kita pula kena carilah produk dia tu. Produk dia tu sesuai tak dengan orang zaman sekarang ni, zaman peperangan kan. Adakah dia kehendak ke, atau dia keperluan ke? Itu kita kena kaji produk-produk tersebut, supaya bila kita buat tu, dia ada hasil yang sesuai. Kita boleh dapat ekstra 500, 1000, 1500, 2000 sebulan. Alhamdulillah lah kan? Dapat lebih daripada itu, alhamdulillah, syukurlah. Tapi apa pun, semua tu perlu pengorbanan. So kalau pilihan pertama tadi, kita tak nak buat apa-apa, so pengorbanan ni kita kena ikat perut lah kan? Kena ikat perut. Sanggup tak kita nak ikat perut? Kita nak cari pendapatan sampingan, so pengorbanan ni kita kena kerja ekstra masa lah. Tak adalah masa kita nak comfort zone, rehat kan, menonton TV dan sebagainya. So kita kena ikut aturan sistem yang telah disediakan, macam mana kita nak menjana pendapatan tersebut. Itu pengorbanan-pengorbanan yang kita kena buat lah. Kita kena buat untuk kita mencapai apa impian kita, apa misi kita kan? Misi kita untuk
mencapai menambah pendapatan untuk untuk menampung kenaikan harga barang-barang, kenaikan harga barang-barang kan. Ya memang kita dah tak boleh, orang politik cakap macam-macam lah kan. Orang politik cakap begitu begini, itu begitu beginilah. Biarlah orang politik bercakap kan. Tapi kita ni, hakikat kita yang sebenar ni, barang dah naik dah kan? Harga minyak dah naik dah. So hari Rabu ni kita tak tahu berapa harga diesel, berapa harga petrol petrol kan. So kita tunggulah. Hari ni hari Selasa kan, besok pengumuman dia. So bila saya jangkakan, of course lah akan naik lah. So bila dia naik, dia akan beri impak pada barang-barang yang lain-lain semua lah. Bagi impak semua, bagi kesan harga barang-barang lain pun akan naik juga. Orang-orang yang padan, orang-orang yang menurunkan yang jelas. So terima kasih pada yang menonton. Mungkin ada ada idea ke apa semua kan, bolehlah letak kat komen tu. Bagi komen, InsyaAllah saya akan reply komen-komen tersebut kan. Kaum kerabat histerik, Dalam keadaan susah ni, mereka yang pasti contohlah macam duduk COVID kan. Dan bila berlaku COVID, kita duduk di rumah. Itu sebab kenapa kita tak boleh keluar? Sebab ada COVID lah. So sekarang ni kenapa kita tak boleh keluar? Sebab harga minyak naik lah. So mungkin kita masih tak terasa lagi. Sebab apa? Kita ada Budi 95, kita ada subsidi kan. semua tinggalkan Tapi pada abang-abang kita yang guna diesel, mereka tak ada subsidi kan? Mereka tak ada subsidi. Memang terasa sangat lah. Dulu mungkin kalau isi setengah tong 100 lebih, sekarang dah 300 lebih lah setengah tong kan. ia bergoncang. Memang terasa lah, memang terasa. Apatah lagi bila kita membeli barang-barang makan semua kan, memang memberi kesan yang sangat-sangat luar biasa lah. Jadi itu realiti yang sedang berlaku sekarang. Kita suka ke tak suka, itulah realiti. So kita ada so kita nak ikat perut kita, atau kita nak mencari pendapatan sampingan untuk menampung kenaikan harga. Bukan nak kaya raya ni, nak menampung kenaikan harga kan. Dan kita tak tahu peperangan ni bila akan tamat, kesannya berapa lama akan bertahan kan. Pemusnahan sudah berlaku dah kan? Jambatan dah runtuh dah, pusat-pusat dan kilang-kilang dan sebagainya lah dah di Iran dah hancur dah. Kemusnahan dah berlaku dah. Kemusnahan sudah berlaku. Sudah berlaku dan pengawalan Selat Hormuz oleh Iran kan, menjadikan dia lebih terkesan lagi lah. Sebab apa? Kita tahu Selat Hormuz ni 20% daripada minyak dunia ni melalui selat ni. Jadi bila dikawal tu, itu yang akan bagi impak yang jelas lah. Yang impak. Sebab apa, negara-negara yang import minyak ni daripada Saudi sebagainya, bukan mudah kan untuk mengubah instead of Saudi tak boleh nak kirim, dia boleh ambil pada negara-negara lain kan. So masing-masing ada keperluan masing-masing kan. Keperluan masing-masing. Ada bajet masing-masing lah. Jadi dia tak boleh sesuka hati untuk beli daripada A, B, beli pada C, beli pada D. Semua tu ada dia punya SOP yang mereka perlu lalui. Kami telah mengutus kamu. Jadi itulah realiti dia sekarang. Realiti kehidupan kita, iaitu kenaikan harga-harga barang yang
memanglah apa tu kerajaan ada bagi insentif dan sebagainya kan. Tetapi berapa lama boleh bertahan? Contoh macam saya kata lah Budi 95 ni. Daripada 300 turun kepada 200 juta sebulan kan, 3 bulan. So next. So saya jangkakan dia akan naik harga tu. Dia akan naik 199 ke 2, contoh 2 ringgit 10 sen ke, 2 ringgit 15 sen ke, dia akan naik. Sebab kerajaan pun dia ada limit dia kan. Limit dia. So sekarang ni apa pilihan kita? Itu yang paling penting, pilihan kita. Kalau tanya saya memilih untuk menjana pendapatan ekstra lah untuk cover daripada kenaikan harga yang berlaku. So saya memilih bisnes yang online kan, boleh buat di rumah. So tak perlu kita nak keluar daripada rumah. So kita boleh jimatkan perbelanjaan petrol kan. Petrol walaupun subsidi tapi tetap je lah. So buat Zoom. So itulah berkat daripada berlakunya pandemik baru-baru ni kan. So kita tahu Zoom, kita tahu Google Meet, kita tahu WhatsApp video dan sebagainya kan. So kita boleh gunakan lah semaksimum yang boleh. Produk. So kita cari sistem. Saya gunakan, saya buat business affiliate, business affiliate yang menjual produk untuk orang faham, untuk orang faham bahasa Al-Quran, teknologi. So dia gunakan apps tu. So dia boleh buat latih to be, sebab apa? Sebab bila dalam keadaan sekarang ni, manusia tu dia balik semula kepada Al-Quran, balik pada Al-Quran kan. So selama ni kita baca Quran kita tak faham. So sekarang kita dah ada teknik untuk baca Quran dan faham. Ingat apa, cepat ingat kan. Yang paling penting kita boleh buat latihan lah, latih to be kan. So kalau kita tengok pasaran dia ada lebih kurang 2 bilion umat manusia dan bertambah setiap hari tau. Dekat Europe lah, dekat Brazil lah, Argentina lah, dekat Korea, dekat Japan kan, dekat China. Setiap hari orang bergerombolan masuk kembali ke dalam Islam ni. Dan kenapa mereka masuk? Mereka nak, sebab mereka faham baca Quran. Bila mereka, sebab apa? Quran ni adalah solusi kepada semua masalah manusia. Kepada yang faham kan. Kepada yang tak faham, mereka just baca dengan tajuk yang betul apa semua kan. Baca je lah. Tapi adakah memahami Al-Quran ni wajib? Adakah wajib? Memanglah wajib kan. Sebab itu bahasa Allah. Itu bahasa Allah antara kita ni dengan Allah. Itu adalah bahasa dia. Ibarat macam orang kata lah, kalau kita pergi contoh kan, kita pergi ke negara China, kemudian dia punya maharaja dia tulis surat pada kita. So kita akan sedaya upaya mencari penterjemah untuk memahami bahasa tersebut. Jadi begitu juga kita kan. Kita ni nak faham bahasa Al-Quran. Jadi kita mencari jalan lah. So cara dia tu dah ada dah. Dan dia unik lah. Dia unik. Dia dapat membantu. Dan dia dah membantu ramai orang. Lebih daripada 1 juta lebih lah yang dah download kan. Dah download apps ni. Bahasa Indonesia. So kita bantu orang Indonesia untuk faham Quran. Bahasa Turki, bantu orang Turki untuk faham bahasa Al-Quran. Bahasa China kan, bahasa Cina, bahasa apa lagi, Urdu, bahasa Urdu, bahasa Malayalam. Itu semua dah ada dah untuk pasaran dunia dah ada.
So menjadikan kena buat pilihan yang tepat lah. Buat pilihan yang tepat. Nak saya bantu, insyaAllah boleh. Kita boleh bantu kan, untuk jana pendapatan kan. Kita dapat 500, 1000 sebulan pun super luar biasa lah. Dengan modal yang hanya serendah RM299 seumur hidup. Seumur hidup. So kita telah layak untuk mendaftar sebagai affiliate dan boleh memberi diskaun kepada rakan-rakan kita 25%. 25% kan. Jadi tugas kita sebarkan lah. So kalau tak pandai bercerita, kita bantu tuan-tuan kan nak bercerita. Dia boleh Malaysia boleh, Indonesia boleh, Singapura boleh, Brunei boleh, di mana negara saja yang ada bahasa-bahasa yang dalam apps tu dah boleh lah. Di Afrika ke untuk bahasa Inggeris kan, di Europe ke pun boleh bahasa Inggeris, di Amerika ke boleh semua. So kita dah ada dalam kita punya dalam Google Play dan Apple Store. Apple Store boleh pergi kat situ, type guna diskaun kod saya, Think Quran kan, Denai Hati. So insyaAllah boleh dapat diskaun 25%. ia telah datang kepada mereka. Orang-orang Muslim. So insyaAllah fikir-fikirkan. Saya sedia membantu lah. Kita ada tim lah. Sebenarnya saya dah lama juga buat ni. Dah lebih daripada 3 tahun lebih lah menjadi affiliate. Dengan komisen yang kita jadi affiliate, so kita boleh bagi diskaun. So kalau contoh tuan-tuan dan puan nak subscribe direct dengan company kan, so bayarlah RM399 seumur hidup. Tapi bila dengan saya, so kita bagi diskaun 25%. So dapat RM299 seumur hidup. So saya boleh memberi diskaun, but at the same time saya pun boleh dapat komisen 25%. Dapat 25% daripada RM299 tersebut. Itulah. Jadi bila kita boleh menjual 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 kan. So lagi banyak kita boleh jual, kita boleh dah dapat komisen. Boleh dapat komisen, insyaAllah.